Roti sarang telur goyang special. Lepas tu perkena pula dengan teh ais yang macam ni. Memang padu. Aku berada dekat Bihun Sup Muaz. Ni dia kalau korang datang ke Ipoh. Daripada Cempaka nak pergi ke Tambun tu, nanti korang jumpa ni kedai Bihun Sup Muaz. Macam-macam ada roti canai dia memang special. Memang favourite aku lah bila datang makan kat sini. Lepas tu dia pun ada mi rebus. Macam ni berlambak dia punya lauk dia. Dekat sini kalau penuh tu kena sabar sikit. Nanti adalah yang bangun tu. Teh ais dia korang kena cuba, memang special. Buih tebal macam tu memang sedap lah. Lepas tu korang kena cuba roti canai sarang burung ni. Yang ni korang kena cubalah. Nampak tak dia siap ada bawang goreng lagi kat atas tu. Dan kalau korang tengok macam mana aku makan ni, menunjukkan, menampakkan memang sedap betul. Aku simple je. Benda sedap aku cakap sedap, benda tak sedap aku diam je. Jadi favourite breakfast aku selalunya Muaz ni lah. Sebab apa? Dekat dengan rumah aku. Banyak lagi sebenarnya menu yang diorang ada ni. Tapi kalau aku nak reveal satu persatu jenuh. Aku pun kena diet juga. Tapi kalau korang datang kat sini, bukan tu sahaja menu yang ada, dan ada pelbagai menu yang ada dekat sini. Tahu? Jadi kalau tak tahu nak pergi mana, nak makan mana kat Ipoh ni, korang kena datang dekat Bihun Sup Muaz ni. Dekat juga dengan Econ Safe dekat belakang tu. Ni aku nak tanya Acik ni, dia order air apa ni? Nampak sedap sangat tu. Ni kari lontong semua ada. Siapa pernah sampai sini? Cuba komen kat bawah.